Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, sekarang ni Gaban on the way nak pergi buat absorber kereta N-Box ni. So, biasalah kereta Recon ni kan, suspension dia, bagi Gaban suspension dia terlampau lembut. Mungkin ya dekat Jepun lah diorang pakai. Lepas tu mungkin dia bawa berat ke apa kan. Jadi absorber tu dah rasa macam orang kata dah lembut lah. Jadi apa yang Abang nak buat, kita nak pergi kedai absorber, kita nak tukar minyak absorber tu bagi dia keras, dan kita tempah juga ataupun booking kat dia carikan adjustable untuk Honda N-Box Gaban ni lah. So nanti dah tukar adjustable, dia lebih mantap lah. Sebab benda bukan ready stock, nak kena order, nanti dah sampai, nanti kita buat konten untuk pasang adjustable pula. Okay, so untuk masa ni kita pakai standard, tapi kita keraskan untuk jangan bagi dia berbuai sangat. Sementara untuk menunggu kita punya adjustable, kita layan apa yang ada dulu. Okay, so guys, stay tune kat mana kedainya dan berapa jumlah yang kita buat, dan okey ke tak okey apa yang kita buat ni, nanti Gaban kongsi dengan korang. Okay, stay tune guys. Hai, Assalamualaikum guys, sekarang ni Gaban berada di Bukit Sosa. Kita nak keraskan absorber kereta N-Box. Jom. Okay guys, Alhamdulillah dah selesai kita punya penukaran absorber kereta Honda N-Box Gaban ni. So ini khas untuk kita balik kampung beraya pada hari raya yang kedua, InsyaAllah. Ke mana ataupun di mana kampung Gaban, korang kena stay tune mengikut perkembangan masa ke semasa, cerita tentang Gaban beraya dengan keluarga. So sekarang ni Gaban on the way nak pergi cari lubang-lubang, bonggol-bonggol. Kita nak test absorber yang kita baru tukar ni, sesuai ke tak sesuai. Rasa macam agak keras sikit lah. So cerita dia guys, Gaban nak pergi kedai tu, kita nak keraskan absorber belakang je sebenarnya. Sebab dia dah lembik, berbuai kan. Jadi kita cadang kita nak inject dia, kita nak tukar minyak yang agak keras sikit lah, supaya dia main tu tak adalah lembut sangat apa semua kan. Dalam masa yang sama juga Gaban nak lah tempah ataupun booking adjustable untuk kereta ni. Sampai-sampai kita dah buka apa semua, tiba-tiba sahabat Gaban tu kata ada absorber yang ngam, tak payah booking dia kata. Memang dah ada ready stock, cuma kita kena modify sikit lah, kena orang kata apa, kena touch-up sikit lah. Sebab benda tu macam custom jugalah. So sekarang ni Gaban terus tukar adjustable. Sekarang ni bukan standard lah guys. Sebab tu kita nampak nanti kereta tu agak lower sikit, lepas tu main dia agak keras sikit. So sekarang ni kita kena biasakan dengan keadaan semasa lah. So sekarang ni kita N-Box ni dah jadi racing lah, dah tak standard. So kita boleh main corner, kita boleh dekat highway tu boleh tunduk udang lah. Tak adalah orang kata berbuai apa semua kan. Cuma kita kena biasakan dalam keadaan semasa ni, dia macam memantul-mantul sikit lah, macam bawa go-kart rasanya. Tapi tak tahulah, kalau ada orang kat belakang dia sedap sikit kot. So sekejap kita berhenti kat mana-mana jap, kita tengok mana yang nampak absorber tu. Lepas tu kita try bonggol-bonggol. Cuba kau ambil gambar depan sikit.
So kita cari bonggol-bonggol jap. Mana yang agak-agak berbuai tu kita langgar je. So, dalam ni rasanya banyak jalan-jalan yang berbonggol ni. Ni jap, terbang ni, terbang. Oh, dia steady je guys dia tak ada mantul-mantul. Dia naik, dia turun terus diam Memang padu lah adjustable ni kan. So kalau ikutkan jalan kat sini, dia berbuai ni. Kalau kereta absorber standard, ni dia laju sikit. Lubang besar ni, rosak gitu. So depan tu ada bunyi sikit, dia kedegang kata. Semaksimum agaknya kan. So kita nak cari keadaan yang agak berliku-liku sikit. Kita nak test absorber lah katakan kan. Okay. Dia keras sikit kan. Bila dia naik tu, betul dia turun balik tu, dia macam berdiam terus. Kalau baru balik mengoleh, so kalau kita makan bihun goreng kena mamak ke kan, boleh terkeluar bihun goreng ni. So kita kena biasakan lah dengan keadaan adjustable ni. So jom kita turun jap. Kita tengok mana yang kita buat. So sekarang ni keadaan kereta ni dah tak tinggi Kalau korang tengok sebelum ni dia agak tinggi. So sekarang ni dia agak rendah sikit. Ini belum kita rendahkan lagi guys. Dengan depan, korang boleh tengok dia ada 2 jari boleh masuk. Dia jadi rendah. Sebab adjustable ni dia auto jadi rendah. Perlumbaan lah katakan. So kereta ni kotor tak basuh lagi. Nanti kita pergi cuci kat bawah wash. Meh sini. Tengok. Nampak tak adjustable dia tu? Adjustable guys. Bawah sikit boleh nampak tak? Bawah tak nampak. Adjustable. So belakang. Belakang meh sini, belanja sikit. Adjustable guys. Tu. Mana dulu bunyi adjust? Tu. Adjustable. Yang sini lah. So bagi kawan, absorber ni dia agak keras. Kita kena biasakan dengan keadaan semasa lah. Jadi kalau macam kita corner tu, tak adalah dia macam nak tumbang kan. Jom masuk panas. Kita santai sikit dengan kita ni. So kalau macam absorber standard, kalau kita corner, dia macam nak tumbang. Dia macam lembik tau. Betul kalau ada bonggol, dia macam dia macam apa? Bumping lah kan. Kalau macam satu bonggol tapi dia naik, dia turun, dia bumping. So sekarang je sebeli, dia naik, turun terus diam. Tapi tambah keras pula kan. Kemungkinan N-Box ni dia punya body ringan, bahagian belakang, depan ada enjin. Mungkin dia nak kena lembutkan lagi belakang lah. Lembutkan lagi dan dia punya rebound tu kita bagi slow sikit. Baru macam motocross, terbang, landing senyap rasanya tak ada apa lagi yang kita nak kongsikan. So nantikan video Gaban balik kampung raya hari kedua insya-Allah. Dan Gaban ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat hari raya kepada semua viewer, kepada semua subscriber Cemboy Gaban, kepada semua yang mengenali Gaban lah. So hati-hati balik raya. Ingatlah orang yang sayang, pandulah berhati-hati jalan raya, termasuk Gaban sekali lah insya-Allah. So selamat hari raya kepada semua Jaga diri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Bonggol depan tu kita langgar sikit. Okay, ni bonggol. 1 2 3. Terjun. Oh, macam tak ada. So, kat sini tadi dia santak sikit kalau kita laju. Harap. Tu, keduk katanya. Okay guys. Bye.